Buat pertama kali dalam sejarah ataupun kerang rek naik perawat sat. Tak ada lagi lah daripada perkataan Israel dan juga perkataan Kristian dan perkataan Islam, iaitu daripada gulungan aliran Muhammad bin Abdul Wahab kata terhadap para mujahidin yang ada di dalam Bandar Gaza. Apakah maklumat ni? Ikuti bersama di dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian yang ikuti bersama di dalam video ni. Hari ni tanggal 7 bulan 3 tahun 25. Sebelum daripada kita nak pergi tahu perkenaan dengan satu perkataan berlainan agama tapi sama. Dah tiga perkataan tu, dah tiga agama tu terhadap para mujahidin di dalam Gaza. Baiklah. Hari ini saya dapat daripada pemberita Al Jazeera lebih kurang daripada 2 jam yang lepas dah bahwasanya peristiharan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tu baik telang dan tu baik berkecek dengan satu video. Dia berkata bahawa kami tentera Al-Qassam telah bersedia untuk menghadapi kejadian yang tidak dijangka. Yakni dia tahu kata perkara ni dah akan berlaku pula. Iaitu serangan Israeliah terhadap Gaza dan juga Gurbiyah akan berlaku pula. Maka pihak pasukan tentera Mah dan juga para mujahidin yang ada di dalam Gaza telah bersedia kekuatan, senjata dan juga tenaga untuk nak menahankan akan serangan walaupun lagu mana pun. Walaupun dengan ancaman kami tak akan letak senjata dan kami tak akan keluar tubik daripada tanah Gaza dan kami tak akan tinggal tempat kelahiran kami. Kami akan sama lagi dengan para mujahidin yang lain dan juga dengan rakyat-rakyat Palestin yang ada di dalam Munah Gaza. Itu telah berkata oleh Abu Ubaidah. Maka itulah satu maklumat. Dan hari ini pula saya dapat daripada pemberita Al Jazeera, yakni Qanatul Jazeera Bashar, bahwasanya di kawasan Gurbiyah ataupun di kawasan West Bank, pihak tentera Israeliah tu telah takakkan 2 orang sabab ataupun kelmairun 2 orang di kawasan Yerusalem. Membawa ke 2 orang saat itu ditakak bubuh le kereta muat pergi tahu ke mana. Tapi tak tahulah kata lagu mana selepas pada tu kerana tidak siapa yang boleh mendekati dan boleh tahu dengan secara jelas. Cuma hak boleh tahunya kata dia igat pula 2 orang daripada pemuda yang ada di kawasan Yerusalem. Itu pada hari yang saya dapat tahu pada hari ini. Dan satu maklumat lagi, hari ini pula berlaku pertempuran di antara penggawai keselamatan kerajaan Assyria dengan aliran dan juga pengaruh hak Asad al-Basad. Iaitu ada lagi lah daripada bekas-bekas daripada pengaruh orang pengikut dia, pengikut kerajaan dulu, iaitu Asad al-Basad. Hak jatuh daripada kerajaan Assyria telah digulingkan oleh Muhammad Syara tu. Maka ada lagi lah pengaruh dia, orang ada ikut dia walaupun raja tak ada dah, tapi rakyat tu masih ada lagi ada ikut dia, ada pengaruh dengan dia. Maka hari ini di antara pengaruh yang pengikut ke akan Asad al-Basad telah berlaku pertempuran dengan pegawai keselamatan hak Syria di kawasan Latakia. Tetapi berita ni tu tidak dilaporkan kata sakit berapa orang, mati berapa orang. Tapi ada berlaku pertempuran di antara dua pihak, iaitu pihak kerajaan dulu dengan pihak pegawai kerajaan baru. Itulah satu maklumat yang saya nak tahu juga yang telah berlaku di kawasan Syria. Dan juga pada hari ini juga saya dapat juga di kawasan Syria saat itu pihak Israeliah tu telah mengapiri kau dekat dah. Dan lepas pada Rak Sungkolam tu, dia dah masuk pula satu wilayah pula, satu tempat pula untuk nak merapasi akan Syria. Lagu mana Syria tu dah akan depan ni, nanti tengoklah lagu mana kejadiannya. Nak bawa pergi setara mana, dan kemungkinan peperangan ataupun songkram di dalam Syria ni tak akan berhenti juga. Itu telah wikrak dan telah buat kajian oleh pihak-pihak daripada alim-alim ilmiah daripada ilmu kajian. Dan satu maklumat lagi yang berasa terduka yang saya telah penyataan belum saat ini tu di pala cerita, iaitu
satu perkataan tubik daripada 3 agama sama. Tak. Agama lain-lain tapi kata serupa. Dah, sebagai pertama kali lah, apa panggil sebagai kerang rek naik pada WhatsApp dah. Tak. Oleh kerana apa? Daripada Rais, iaitu Netanyahu. Benjamin Netanyahu pun kata lah tu juga. Dan ketua Kristian pun kata lah tu juga. Dan juga satu orang ulama. Tapi saya tak saya sebut lah. Kata negara mana. Nampak nak tuduh sangat. Tak. Kerana saya tengok daripada berita-berita. Bukan kata mari duk rekod tak. Ambil daripada berita luar negara. Dan kalau nak tengok juga, saya nak boleh tengok gambar lah. Di bawah tu. Ataupun di dalam kombing di bawah tu. Iaitu 3 agama. Satu agama Kristian. Yang kedua agama Nasara. Dikatakan Zionis tu. Dan juga agama Islam. Yang pengaruh dengan aliran Muhammad bin Abdul Wahab. Kata serupa. Jadi, setuju molek. 3 perkataan ni serupa. Lagu mana perkataan 3 agama ni? Agama Israeliyah, agama Kris dan agama Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia kata perkataan yang sama tu, dia kata kena hapuskan pihak para mujahidin ataupun Hamas yang ada di dalam Bandar Gaza. Kerana demo ni adalah sebagai teroris. Demo ni adalah sebagai pengganas. Yang tubik pada mulut, cerak dah Israeliyah Nasara, iaitu Zionis. Dan juga Kris, perkatalah tu juga, iaitu Yahudi. Dan juga perkataan daripada ulama. Aliran Muhammad bin Abdul Wahab perkatalah tu juga terhadap para mujahidin yang ada di dalam Bandar Gaza, pasti kena hapus, dia kata. Jangan ada, kerana demo ni adalah berbahaya. Itu bermakna telah kenyataan, telah jelas dah, kata aliran-aliran ni tak sokongkan akan para mujahidin yang ada di dalam Gaza. Bahkan jadi seteru madu dengan para mujahidin yang ada di dalam Bandar Gaza. Sebab itulah telah buat perjanjian dah di antara demo dua tu nak sing sanya dah, kata nak beri Israel tu sebagai tuan negara Palestin. Itu duk dalam sontik sanja, tetapi tak ada dunia lain itu aku lah. Cuma dua demo dua ni telah duk bincang, telah duk bercara dah nak beri Israel tu retah akan Palestin. Itu yang saya dapat maklumat daripada berita lah. Saudara-saudara ibu bapa yang dikasihi sekalian, satu lagi yang saya nak beri terhadap saudara juga berkenaan dengan satu maklumat juga, beri peringatan satu ulama juga, iaitu Arab Emirat atau dikatakan Amarat. Kerajaan dia sendiri dan ulama dia Imarat. Kerajaan Imarat katakan pemimpin Arab Emirat itulah, ataupun dikatakan Imarat, telah berkata Hamas dan Islam yang lain lagi sebagai kelompok berbahaya. Juga ni kata juga perkataan daripada Emirat. Daripada Roih dia lah. Dia kata Hamas ni adalah satu kelompok yang berbahaya. Lebih-lebih lagi di dalam Bandar Gaza. Dan pasti dihapus juga. Ni hak kata hak Emirat. Ataupun dikatakan Imarat. Maka kena jaga-jaga. Dan bukan sekadar tu dak, dia kata. Dia kata sebab apa? Sebab ia duk tunduk di bawah Israel dan juga Amerika Syarikat. Lepas tu dia lupa kata diri dia tu Islam juga. Dia kata lagu mana? Dia kata Islam yang lain pun bahaya juga. Lepas tu dia pun Islam juga. Tapi dia duduk di bawah bawah naungi hak Israeliyah dan juga hak Amerika Syarikat. Seolah-olah kata Islam hak mana lawan ke akan Israeliyah dan Islam mana yang lawan akan Amerika Syarikat. Islam itulah yang jadi berbahaya. Tu maksud daripada perkataan Emirat ataupun Imarat. Moga sebab dia tu pun Islam juga. Lepas tu dia kata bukan sekadar pasukan tentera Hamas ataupun mujahidin Palestin saja dak
yang berbahaya pasti dihapus. Bahkan Islam yang lain pun kena hapus juga. Ya kan? Makna kata Islam mana? Islam yang tak beri tekak kepada Israel, tak beri tekak kepada Amerika Syarikat, maka tak sama dengan dia lah. Kerana dia Islam juga tapi beri tekak ke demo tu. Maka Islam lain daripada dia tu adalah bahaya. Seperti mana puak-puak Hamas juga. Itu telah berkata Imarat. Itulah satu maklumat yang saya nak beritahu kepada saudara berkenaan dengan hal ni. Yang telah panah-panah buka tengoklah di dalam berita-berita luar negara, berita-berita Arab dan beberapa berita lagi yang telah ngebok sekarang ataupun telah hangat sekarang di dalam sosial media dan juga berita yang sungguh kerana ada beberapa cang yang telah mengeluarkan. Bukan kata orang hidup buat tak. Khabar-khabar dari hak ni itu daripada Washington Post dan juga daripada Reuters. Beberapa kata buat berita besar-besar saja waktu baik tu. Bukan kata daripada berita kecil-kecil saja tak. Mana kata sungguh Dan satu maklumat lagi saya nak pesan ni juga iaitu pada waktu kemarin itu dapat laporan daripada Klum lain kata ada seorang daripada budak perempuan itu telah meninggal dunia. Dan saya pun tak ada nak penjelasan mana. Noyak tak nak suruh beringat ya. Dah umur 15. Sebab apa boleh meninggal? Meninggal dunia di atas tempat tidur. Kerana duk main telefon cak bela-bela. Cak terosak bela-bela, cak back bela-bela, main telefon bela-bela. Lepas tu akhir-akhir tu dengan duk main bela-bela yang panas tu kena api tu cak dia. Cak tu mati di atas tempat tidur tu selalu. Maka kita kena beringatlah anak-anak kita. Kalau nak main telefon jangan duk cocok. Cak back tu. Mana kata kita nak main, kita cabut tu. Jangan duk cak bela-bela, main bela-bela. Kerana berbahaya. Ada daripada seorang kanak-kanak berusia 15 tahun mati di atas tempat tidur kerana cak telefon bela-bela, main telefon bela-bela. Akhir-akhir jadi cak jadi cak api faifa saat itu. Maka menjadikan mati. Maka buat beringatan lah terhadap anak-anak kita dan siapa-siapa pun orang tua pun supaya kalau main bela-bela, cak bela-bela lah. Kalau telefon tu nak jadi beragai kak, siapa masa kita kak, baik kita beringat dululah. Sekadar inilah untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.